Burung ke tu? Terima kasih yang mana bagi paus. Burung ke tu? Burung. Tak tahu. Ush, dia habis juga, terima kasih. Ya Allah Akbar, thank you so much. Terima kasih. Kami terus siap tenang, bahagia. Allah Akbar. Sul geng, sul. Kau tahu, terima kasih kau tahu. Nak bayar tiket ke nak tengok? Yang sekarang ni kau tengok ni aku bayar tiket. Woi, bunyi apa tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, ada suara. Ada suara. Suara apa tu? Assalamualaikum. Innahu min Sulaiman wa innahu dekat. Siapa? Wan. Bunyikan lagi. Depan ni Wan. Depan ni. Oi. Allahumma salli. Mana yang belum follow, korang follow dulu geng. Yang belum pass kat, korang pass kat. Macam ada orang limpas tadi, saya tak perasan. Satu, paling terang lampu. Kalau terima kasih. Pass kat ramai-ramai geng, pass kat ramai-ramai. Yang ada 1,900 orang dalam ni, saya tahu ramai tak pass kat geng. Dila, terima kasih Dila, mantap, thank you so much. Allahu Akbar. Oi, ambil kau suara dia. Kabus. Wan, kabus Wan depan ni. Oi. Eh? Allahu Akbar. Apa tu? Tak bunyi tu. Habis tu, apa tu? Assalamualaikum. Thank you. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat belakang kawan. Belakang kawan. La ilaha illallah innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Anak aku? Ha? Kata anak aku? Ha? Anak kau? Pulangkan anak aku. Bila masa pula? Tinggal lagi 800 geng. Bawa pandang. Kamu bawa pandang. 2 babus. Tanah aku ke anak aku? Macam tu? Tanah? Ha, tanah aku ataupun anak aku? Antara dua ayat dia. Tak ada ambil tanah dia, anak dia pun tak ada. Antara dua. Assalamualaikum. Ya, kita. Jom kita try masuk rumah balik. Ha? Uish. Angin banyak, siap. Balung, terima kasih Balung. Terima kasih. Kita dah confirm sekarang dalam tak ada orang. Confirm tak ada orang. Tak adalah, kalau ada orang tadi confirm dia dah tu. Kita masuk 3 orang kot. Sebab masuk tadi aku terus je. Fit banyak angin, itulah pasal. Terima kasih korang. Let's go semua, ramai-ramai. Aish. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Wih, step keluar. Wih, step. Sorry. Wih.
Allah Akbar. Astagfirullah. Oi, Allah Akbar. Dekat bunyi tu. Tak ada apa-apa pun depan tu. Geng, bunyi step depan tu tak ada apa-apa pun. Cakap tadi pasal anak dia. Aku rasa ni yang tadi ayam pegang tu. Tu tanah. Dalam tu tadi aku tengok macam tanah. Tu apa sangkut? Tak ada buka kan? Tak ada buka. Ini sudah pendek ni. Oh, sangkut bawah. Hai, Oh, sangkut. sangkut apa? Bawah ni ada satu ni selak jap. Terangkat. Tadi tak ada pun. Itulah pasalnya. Kursi memang jatuh. Okey. Assalamualaikum. Oi. Wan. Datang ni mana? Mana benda tu? Datang ni. Hai. Okey, kejap Kena buka lampu putih. Kena buka lampu putih kejap. Kat sini, cepat ni. No, bunyi dalam. Tak tahu pasal. Tapi memang ada bau. Banyak langau siap sini. Apa buat? Aku buka pintu daripada menjerit. Suara tarik. Jap. Wan. Tutup lampu kau sikit. Berkabus siap nampak. Betul tak? Sekejap. Pakai lampu ni. Nampak tak kabus dia? Berkabus ni dalam ni. Oi. Berkabus ni. Ada benda datang tadi. Berkabus. Geng, tu. Tempat asal. Allah Akbar. Tempat asal. Tempat asal. Oi! Aku nampak benda merah. Oi, apa tu? Oi, astagfirullah. Oi. Astagfirullah. Berlangau dalam ni apa ni? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Satu mata depan tu, geng. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Donat jangan berhenti, geng. Donat jangan berhenti. Geng, tak saat gerak kita duduk kat luar, geng. Tak apa. Saya duduk kat luar, standby kat luar pun tak apa, geng. Woi, ya Allah. Eish. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini kau terima kasih banyak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Oi, Allah Akbar. Oi. Kenapa? Oi. Oh, terima kasih. Terima kasih. Wan, pelik siap ni. Tadi dekat sini menatang tu. Sekarang Apa? Bergegar pokok ni. Assalamualaikum. Hei, siapa kat luar? Allah.
Siapa kat luar? Siapa kat luar? Apa benda siap ni? Astagfirullah. Siapa kat luar? Siapa kat luar? Aduh. Wan, keluar dulu Wan. Wan, keluar dulu Wan. Keluar dulu. Allah. Wish. Kau tengok. Oi. Keluar dulu Wan. Kiri kanan, Wan, keluar dulu kejap. Keluar dulu kejap Wan. Panas sangat ni Wan. Dengar suara kat belakang tu. Kasih tu. Wih. Suara ni dalam rumah, bukan luar. Dalam. Oh. Ya, kenapa? Ui. Dengar tak ada suara? Kita try silent sekejap. Kat. Kita try silent sekejap. Aku tak tahu. Aku dengar suara tu. Biar aja. Wan. Atas ke? Geng, ada benda kat atas geng. Ya, atas tu. Allah. Tak ada bilian ni. Oi. Oi, ya Allah. Saya tak boleh nampak. Saya boleh naikkan kamera sini. Korang ni boleh tengok atas. Boleh? Korang ikut. Tengok atas ada. Kau naik belah. Okey, Dengar. kau naik sebelah sini, aku naik sebelah sini. Okey. Kita naikkan cam geng Korang tengok. Sis Nico, terima kasih. Sekejap. Okey. Ada apa, geng? Kejap lagi kita tanya. Oi! Tak, suara tu dari mana? Kalau tu kosong, ini tak kosong, geng. Suara tu dari mana? Kosong. Sekejap. Bawah ni tu apa? Ni. Apa tu? Bawah ni. Kenapa bisa ada isi? Ui! Mana? Isi apa siap? Kita boleh tunjuk tak Wan? Oh iyalah. Dia tak ada siram. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Geng, kejap bagi saya dapat sikit. Apa tu dalam tu? Oh ini. Ih. Dalam tu tanah kubur. Apa tu? Dalam kain putih tu. Tuan Ojol beritahu. Kenapa aku tak? Nama kampung. Semalam memang ada ke? Bawah aku tak pasal. Sebab aku tak nak usik. Sebab kan ada bangkai tikus tu. Atas tu bangkai tikus tau, weh. Ni atas ni bangkai tikus. Yang ni memang bawa bukan baru jumpa tau. Hari tu dah jumpa dah. Memang ada, kita tak usik. Tadi Ayi pergi buka. Ni, ada benda baru ni. Tak baru ambil kalau itu. Tak, benda maknanya benda baru lah. Benda yang semalam kita tak nampak. Sebab kita tak usik Kita, bawah dia. kita tak fokus dekat. Kita tak tengok bawah tu. Kita tak tahu dalam tu sama Terima kasih. Kalung tengok kalung.
Apa siap tu? Dia macam... Woi! Woi, tak boleh lah siap. Tak boleh lah siap. Woi! Oi! Benda siap ni. Apa kau ni? Assalamualaikum, thank you so much. Thank you so much. Saya cukup kejap. Macam ni? Sekejap. Aku nak refresh tas sekejap. Bagi tetek apa sekejap. Sekejap, Sek. Wow! Allah. Dia Muhammad. Kau tengok kiri kanan, tolong bantu kejap. Aku refresh tas kejap. Geng, tas yang besar sahaja yang complete geng Donat daripada tadi tak bergerak geng. Semangat geng, semangat. Tempat yang makin seram. Ini bukan macam lagi ni, Gad. Ini bukan macam lagi, ini betul-betul ni, Gad. Seram ni. Seram ni. Yang mana tak tahu, yang baru masuk dalam live yang tak tahu benda apa tu, sekejap saya ceritakan sekejap. Sambil-sambil kita perhati depan rumah ni. Ya. Okey, masa mula kita masuk rumah ni, kemarin lah. Kemarin. Okay, kemarin. First aku masuk dulu. Okey, kemarin kita masuk dekat bilik yang sama, kita jumpa tempat yang sama tadi yang korang nampak tadi tu. Memang benda tu ada kat situ kan? Memang benda tu ada. Dan keadaan dia sama macam tu. Cuma tadi terusik, Aim pergi buka. Masa kita buat first explore tadi pukul 10.30, Aim pergi buka belah atas dia. So bila start dia buka tu, dia mula kena gangguan kat situ tadi, awal-awal tadi. Cuma geng, saya disclaimer awal-awal kita tak boleh nak salam ke Aim geng. Itu saya faham. Saya explorer, saya faham keadaan Aim ketika tadi. Saya tak boleh nak salahkan dia. Kenapa dia buka tu, benda semua tu tak boleh nak salahkan dia geng. Tu kawan. Kita ada aku terus. Siap. Malapkan lampu semua. Kalau dah malap nak nampak apa bang? Biar macam ni bang. Biar tengok je bang Dengan arah-arah tengok je. Sebab viewers lain nak tengok. Biar terang dan jelas. Kalau malap tak nampak apa bang. Okey. Terima kasih bang. Betul kan? So, kebetulan kita ada seorang kawan, seorang anggota di sekitar Melaka ni, dan dalam masa yang sama dia perawat. Jadi bila dia datang sini kemarin, bila dia time tu wanted Aim dengan Mel kena buat uji nyali. Diorang terbuka satu lagu macam Lengser Wengi kot lagu tu, rasa saya tak salah saya lah. Tiga-tiga kerasukan. Yang paling teruk Mel lah. Korang boleh tengok mata dia hitam sepenuhnya. Tangan dia terbalik. Itu bukan terbalik lagi. Dia macam tergeliat macam ni. Dia macam tergeliat tangan dia. Siapa pusing. yang tengok tu tahu tak, saya pun tak boleh pusing habis. Dia boleh pusing habis geng. Lama macam gini. Sejam juga. Lebih kurang 1 jam lebih kan nak pulihkan ke tiga-tiga tu. Mata tak berkelip hitam. Dan tak berkelip selama 1 jam mata dia. Bila Tuan Ojo berinteraksi dengan benda makhluk kat situ, dia diberitahu dia dipasung dekat sini. Tuannya memasung dia ataupun merantai dia kat sini sampai sekarang. Okey. Tuan dia memasung ataupun merantai makhluk yang jagaan dia ni. Tuannya dah meninggal dunia dekat dalam kawasan ni. Dia sendiri yang bercakap dalam mana Mel kena kerasukan, korang yang mana dengar dalam live boleh dengar suara dia ada double. Bukan suara Mel, ada 2 suara dalam masa yang sama. 2 suara. So dia beritahu dia dipasung, dia dirantai kat sini. Tanya tuan dia, kata tuan dia dah meninggal. Pasung apa? Di lock. Allah. Allah. Dia kata dia bukan dia tak cari waris. Dia minta dia lepaskan dia. Usia dia 300 tahun dia bagi tahu. 300 tahun. Usia dia.
Itu saja yang kita dapat berinteraksi. Asal daripada Jawa. Itu saja yang kita dapat berinteraksi. Dan pada yang tak tahu, rumah ni asalnya adalah daripada rumah ni ditinggalkan pada 15 tahun lepas. Last yang terjaga rumah ni tahun 2010. Tapi korang tengok sendiri, rumah ni masih terjaga cantik, dalam keadaan baik, catnya semua. Mungkin masa first time saya datang sini 4 hari lepas, saya tengok ini pun saya tak percaya, geng. Macam baru. Betul? Macam baru. Korang boleh tengok cantik. ni, Tapi korang tengok gate dia, geng. Ni gate dia. Bila tengok gate, saya percaya. Saya percaya ini yes, 15 tahun lepas. Ini tidak, geng. Ini masih elok ni. Dia tak hati ke bang, kena rantai bang. Soalan apa kau tanya ni? Okay geng, ada 6,300 orang. Tolong tekan love foreign geng. Yang mana boleh tekan love foreign? Yes. Kita akan masuk. 6,300 orang, tolong tekan love foreign geng. Tolong bantu gerakkan tas kita geng. Oi. Tolong semua yang ada kat dalam live saya, minta tolong ramai-ramai. Yang mana belum follow, tolong follow geng. Kita akan sambung masuk ke dalam balik. Come on. Sekejap tak masuk lah siap. Tekan dulu love foreign ni geng. 1 coin saja diperlukan untuk tekan love foreign. Love foreign dekat atas. 1 coin saja diperlukan. Yang mana belum follow boleh follow geng. Nina, terima kasih. Paskat jangan lupa, geng. Paskat jangan lupa. Paskat tu adalah love foreign, geng. Rosa tu tinggal lagi 700 je kan? Tinggal 700 je. Tekan kat atas ni. Bulan baru kan? Bulan baru tak sepatutnya jadi tas kita macam ni kan? Come on geng, come on. Terima kasih Geng, semua jap. yang mana Donat yang paskat. settle dulu, geng. Baru kita masuk. Donat settle dulu. Kejap, Wan. Terima kasih banyak-banyak mana yang Settlekan bantu dulu tas, kejap. geng. Thank you Kita so much. masuk. Jangan Aduh, paskat donat tu terus, RM1.5 je, geng. Come on. Teruk sangat. Saya letak 100 je tu, geng. Dah gerak berapa? 68 dah gerak. Go, geng. Boleh tak tolong ada 6,300 orang jalankan tas yang Rosa 10 Ada koin ni? 1,800 orang. Let's go. Dia 50 sen je kan? Medium, Aira, terima kasih. 50 sen je Rosa tu. Boleh? Sebelum kita masuk dalam balik. Sakit mata pula tengok Rosa ni tinggal lagi 600 lebih. Tolong kan? Aira, terima kasih. Ain, terima kasih. PC Dan, terima kasih. Sekejap kan? Sekejap. Kita masuk balik. Abang, Kita masuk dapat balik. tetap dia tolong. Dapat top-up Sekejap, bagi lagi. masa sikit. Sekejap kita masuk dalam. Tak boleh push tas ni. Bantu typing, Memang kena bantu kacau share. ni. Maskin, terima kasih. Ada Let's 6,500 go. orang. Tolong bantu kan? Terima kasih. Saya punya big gifter, supporters yang dah banyak top up tadi, dah habis coin, jangan top up untuk bantu untuk bantu donat yang orang lain. Hati, terima kasih. Balong. Aduh. Geng, orang lain, geng, orang lain. Saya perlu orang lain, ramai lagi orang lain, geng, kat sini. Sini, Wan, terima kasih. Go geng. Sikit lagi. Rosa tinggal sikit lagi. Come on geng. Ya Allah, tak bergerak sangat ni Rosa ni. Peace. Atuk, terima kasih. Mantap, betul. Ramai geng, ramai kat atas ni. Bantuan guys. Yang koin habis tak apa, enggak apa-apa. Tak apa lah, biar drop dua view. Koin kurang, okey, tak apa. Koin kurang Okey, tadi donat RM1.5 kan? Satu dah cukup. Donat tadi RM1.5 kan? Okey, saya letak Rosa, geng. Rosa ni 5 sen. Dah berapa orang kat sini? 1,200 orang. Saya letak 1,000 je Rosa, geng. Terima kasih Aina. Saya letak 1,000 je Rosa. Go, geng. Go ramai-ramai. Rosa ni 5 sen je, geng. Satu. Ramai-ramai. Sebelum kita masuk balik. My all, terima kasih my all. Sayang, terima kasih. Sorry, saya kurangkan lagi, geng. Daripada 1,000 tu ke 500. Okay, ramai-ramai 500 Rosa. Pizza artis, terima kasih. Nani, terima kasih. Oi. Bunyi apa tu? Laju view turun biasa bang. Kalau kita minta bantu tas memang macam tu bang. Sis Nico, thank you so much. Sekali terus. Kiko, thank you. Baik Papa, thank you. Itu biasa bang. Oreo, santai. Oreo dah bantu banyak kan? Santai Oreo, santai. Izzah, terima kasih. Nur, Guys, come terima on guys, ramai-ramai guys, come on. terima kasih. Aku dengar suara dekat belakang ni. Dua. Nak Anom, Fatimah, terima kasih. Saya letak 500 Rosa tu. 500 Rosa tu bersamaan satu tu bersamaan dengan 5 sen saja, geng.
Tapi korang kena top up. Nak dapatkan 5 sen tu korang kena top up dekat Google, type TikTok recharge. Alright. Google, type TikTok recharge. Terima kasih membantu. Fik, sorry tak dapat kasih apa-apa hari ni. Ha? Tak, dah banyak tadi. Baby, dah banyak tadi. Okey tu. Okey tu. Apa yang tak dapat kasih apa-apa tadi? Dah banyak tadi. Santai. Ada suara kat sini geng yang tadi Rotan yang B2B. Ha. Dah banyak tu. Assalamualaikum. Wan, kanan. Jawab salam. Siapa? Bisikan yang ada bisikan alert sekeliling korang. Ada orang ke? Dengar. Pulangkan? Ha? Kau nak pulangkan apa kau ni? Aku ambil apa? Kau dah ambil apa kan? Ha? Pulangkan apa Syak? Ha? Allahumma salli. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much Mentor Rosa geng. Teruskan. Korang fokus dekat Rosa, saya fokus dekat ni. Woi! Allahuakbar. Ui, macam di sebelah Kejut aku. bunyi tu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Assalamualaikum. Geng, suara dekat sini. Tak ada yang ambil betul. Dukun tu dia macam buah lah. Macam tuan dia juga. Ah? Bukan, tu sukun Wan. Tu sukun. Sukun. Ha. Bunyi apa tu? Apa tadi? Hai. Mari kalian. Geng, dah besar habis dah api ni. Lampu saya pakai paling habis geng. Saya boost paling habis lampu saya geng. Allahumma salli ala Muhammad innahu min Sulaiman. Tak tahu punya apa. Dipo, terima kasih. Teruskan Rosa geng. Rosa teruskan. Sikit. Nak habis tu. Rosa kita dah gerak 170 geng. Mantap korang semua. Tapi korang ada 1,600 orang. Come on. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia tak perasan apa tu? Rosman, terima kasih. Kotam, terima kasih. Ha? Ui. Astagfirullahaladzim. Memang siap. Allahu Akbar. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Riz, terima kasih Riz. Kau geng. Satu pokok ke apa Ustaz? Wan, ke sana ke Wan? Wow! Wow! Tak tahu. Ui, apa tu? Ui. Mana? Ui, ada benda lalu tadi. Apa tu? Benda apa lalu? Pocong tadi tu. Pocong? Iya, lalu situ tadi. Depan tu. Tak ada, aku tak nampak. Astagfirullahaladzim. Nampak, Wan? Bukan lah.
Bukan kot. Astagfirullahaladzim. Tak, aku tak nampak. Aku tengok depan. Korang nampak ke, geng? Siapa nampak tadi dia? Pergilah. Siapa nampak tadi? Boleh bang, sekejap saya pergi. Okey. Bang pergi dulu. Putih? Tak ada. Saya tak nampak. Bismillah. Yang aku nampak. Ada suara dengus. Bukan. Itu saya tarik ingus. Bukan dengus. Nampak kat sini pula. Ada? Eh? Assalamualaikum. Geng, Rosa dah tak banyak geng. Allah, Oh. ni nak selesai Rosa ni. Ya, saya baca geng dulu. Oh, Ya, sekejap geng. Aduh, hai. Yang Rosa tak jalan-jalan geng, pening aku. Hai. Settle dulu Rosa geng. ada boleh suara. balik. Okey. Dia menangis. Dah bunyi dah rumah tu, geng. Dah Geng, bunyi Rosa dah. tu 10 koin geng, 50 sen je geng. Come on lah. Ramai ni 5,000 orang atas ni. Bunyi dalam rumah tu. Semangatlah korang. Ayo. 159 orang. Gerakkan Rosa, geng. Baru Rosa. Ni kan jalan 198. Geng, Rosa. Naikkan diri kita, geng. Popular kita dah cantik dah tu. daripada aku jalan, tak jalan Jadi kita nombor 7. settle. 50 sen je. Jadi kita nombor 7. Ayo korang. Go, geng. Sikit lagi. Geng, boleh lah, geng. Hari ni kita last day dekat Melaka. Last day kat sini geng. Naikkan kita kat podium, geng. Ramai-ramai. Uish. Allahu Akbar. Woi. Woi. Dekat dia begitu. Astagfirullahaladzim. Buat. Uish. Apa tu? Apa tu? Lari dulu ni. Banyak Tahu kali. ni apa? Tak tahu. Tapi Tahu tak ni pegang. dekat dengan kita ni. Tu dengar dalam ni. Oi. Terima kasih. Omens baby, thank you so much. Arik, thank you so Oh, much. sikit lagi geng, sikit lagi. Rosa tinggal lagi 200 lebih tu, 200 lebih lagi. Come on. Yang jauh dari yang lain ke? Dia patutnya yang best. Saya tengah explore korang jalan je yang tak kecil tu. Tapi dah saya berhenti. Salam, Zami. Weh, weh. apa ni? Kacau wandu. Tuan ni teruk sangat ni tuan ni. Sebab tadi Tuan ada ke? tuan ada dalam live. Tuan, tadi masa awal-awal explore Aim bawa dengan ni, Aim pergi buka kain tadi tu. Kain yang ada tanah kubur tu. Dia pergi buka. Weh, aku pening, Wan. Dia pergi buka. Dia dalam keadaan tak tahu sedar ke tak, tapi macam tak alright lah. Sarah, terima kasih, Sarah. Dia sikit je. Come on. Aim buka kan. Dia buka yang belah kepala dia. Memang ternampak lah tanah tu semua. Clear. Masuk sini. Aduh. Dengar. Bunyi dia menjerit marah sangat ni. Marah dia tu. Wih. Wan. Ui. Wow. Allahu Akbar. Hei. Gila lah. Ui. Apa dia cakap dia? Dia cakap apa tu? Apa dia cakap dia? Dia jerit macam terbakar ke tu tak? Macam kena seksa. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillah. Kap, okey, Kap. Okey. Macam bunyi kena seksa. Tak, dalam rumah ni masalahnya bunyi dia. Terima kasih.
Okay, mana yang lepas sikat, kau lepas sikat ni. Dalam rumah ni bunyi ni. Ini sekali geng, kita masuk balik. Kita keluar balik rumah ni pasal ada bunyi kat kawasan ni. Macam korang dengar ni. Tapi tak nampak apa. Macam dia nak balik tanah dia. Dengar. Uish. Tuan dengar, tuan. Terima kasih. Thank you so much. Thank you. Sekejap. Anda tu marah atau kesakitan? Allah bang. Balik dah, masuk balik. Apa dia? Tapi 4 hari bulan saya datang balik sini. Ada family day viewers. Okey, selesai geng. Pintu tutup, Wan. Thank you, ingat. Saya pun tak ingat pintu buka ke tutup. Uish. Okey, yang lain gerakkan hand hard bunga ros. Fighter bunga ros jalan geng. Fighter bunga ros jalan. Pintu tertutup geng. Jalan, fighter bunga ros jalan geng. Jalan bantu bunga ros. Tap and share. Air bulan ya. Nanti aku tengok macam mana. Sehari je? Ada sehari tu je. Saya tak kisahlah berapa hari. 2 hari ke 3 hari pun tak masalah. Tak bisa. Ha? Hai. Let's go geng. Mana yang belum paskat, korang paskat dulu. Ya, tu mengucap. Jom. Kita masuk. Let's go. My Os, thank you so much. Bunga, thank you so much. Riza tu masuk. Riza, apa tu Riza? Anda ni kena settle juga tu. Non-stop punya. Ya, non-stop. Come on guys. Boleh tu geng, boleh tu. Tuan datanglah, kesian dia orang ni. Tak payah, kita orang tak minta tolong tuan pun. Terus Rizawati, relax lah. Aduh, dia pula yang Kak, terima kasih. Jangan menyusahkan orang. Kita base pun ada. kita backup pun ada. Relax santai. lah. Janganlah tuan tu kerja. Betul, terima kasih. Kau geng, sikit lagi. Kita punya rosa geng. Separuh lagi geng. Diana, terima kasih. Apa kau Riz, terima kasih Riz. Dila, terima kasih. Siva, terima kasih. Suya, terima kasih. Kau salah masuk live ni, Win. Fiza, terima kasih. 50% lah geng. Terima kasih Bayang kat tingkap. Jom. Let's go. Siapa yang tutup pintu tu tuan? Saya tutup. Allah, mana lah aku tahu. Tengku, terima kasih. Hoi. Alright tak alright tu? Yus, Waalaikumsalam. Kita bunyi sesat neraka kan? Macam pernah masuk neraka? Memahami komen dia. Macam sesat neraka. Pernah masuk neraka? Terima kasih. Aduh, siapa yang pernah masuk neraka tu? Macam. Boleh tak bagi talk sikit siapa yang pernah masuk neraka tu? Bagi talk dalam saya punya live. Boleh tak? Terima kasih Anne. Semoga kau terus sihat, tenang, bahagia. Aduh, bagi talk dalam saya punya live. Wan, siapa yang nak masuk neraka tu Wan? Bagi talk sikit kat kita. Dekat kita punya live, Bagi please. soalan bocor sikit. Apa yang dia tanya? Terima kasih. Sayangin terima kasih. Fidah bersalam. Melaka lah tu, Melaka lah. Oi, Wan. Oi, tu apa? Lampu tak bagi terang. Terima kasih. Lampu tak bagi terang. Cuba terang ni bang. Mana terang? Oi. Tak payah. Tak payah terang Wan. Lagi sekali. Sekali lagi.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Slow sikit lah komen. Terlambat komen kat aku. Scroll lah. Terima kasih. Baik. Betul saya cakap. Dia tak bantu tas tapi banyak bunyi. Tu yang aku menyiram. Mengetuk. Pintu dalam Puan. Kau pula buka. Penat kau nak menunduk. Tak boleh. Sangkut. Jangan sangkut. Sudah, tersapit. Kenapa? Apa yang geli-geli ni? Ha? Apa yang geli-geli ni? Ha? Aduh, dah lama tak geli-geli lah ni. Bukan. Astagfirullahaladzim, sapit. Tak. Sapit. Tengok jap. Apa yang geli-geli di sebelah tu? Apa yang geli-geli? Bukan geli-geli pula. Ada apa siap? Ikat kot. Bukan. Habis? Sampai dia geli-geli. Oi. Pasal benda tu, benda yang Aku ada buat. Oh. Geli-geli. Tak, bukan. Lembik-lembik. Kursi dia di mana? Terima kasih. Terima kasih. Ha? Kursi. Kursi di mana ni? Tak tahu. Terima kasih. Mantap lagi. Thank you so much. Aduh, silang pula dah. Kali terus thank you so much. Semoga kali terus. Allah Akbar. Sekejap. Bagi refresh tas dulu. Baru boleh masuk, semangat. Come on gang, kita perlukan train. 3 fighter train gang. Kita perlukan 3 orang pasukan train. Let's go. Bang, saya takut jump scare. Saya pun takut. Jangan risau. Ni dah balik daripada asal tu kan. Semalam. Benda tu okey. Bentuk dia tu lagi. Benda tu lagi. Patutnya kursi ni kat sini. Ni kursi ni. Patutnya ni kat sini ya. Kursi tu. Oi. Oi. Allah. Allah. Saya orang tarik. Mana puan? Aku kat depan tu. Kenapa? Pintu ni tutup, aku tarik tak boleh. Ya Allah. Keluar dulu. Tak apa, jom kita masuk dalam. Aku Tadi nak tu bercerita. pintu? Tak ada. Pintu ni tarik bukan tolak. Tak lah, masa aku tarik tadi. Aku tolak. Oi. Okey, sekarang ni dekat tempat tu kita tak tahu lagi apa benda tu bawah tu. Wan. Ni. Kuat bawah ni. Atas ni korang boleh tengok tu bangkai tikus. Bawah ni, apa yang tuan cakap adalah tanah kubur yang dalam ni. Ada tanah kubur dalam ni. Cuba tunjuk tuan apa benda tu. Hui. Okay. Tapi sekarang ni, hari tu kita orang tak perasan yang bawah dia sebab tak usik Korang cuba tengok betul-betul bawah ni ada apa. Bawah kan, nampak tak benda-benda macam apa lah. Macam berlebih tu apa Yang bawah ni tu. Tu yang bawah ni. Tak tahu kenapa, mak tu ada batang colok tu. Sekejap. Tu. Bakar tak apa ke? Bukan urusan saya untuk bakar.
Bukan urusan saya.